Korang perasan tak? Dekat tapak kasut badminton korang ada tulisan non-marking. Okey, jom saya share sikit apa itu non-marking yang ada dekat tapak kasut badminton. Tapak kasut yang ada non-marking biasanya warna cerah, putih dan warna gamsul. Kelebihannya tidak meninggalkan kesan hitam atau cala dekat lantai kort. Kenapa penting non-marking ni? Yang pertama, jaga gelanggang supaya tidak merosakkan permukaan kort. Kedua, keselamatan. Tapak jenis non-marking ni lebih grip dan mengurangkan risiko tergelincir. Ketiga, peraturan kort. Kebanyakan dewan, lagi-lagi badminton, mereka mewajibkan pelanggannya memakai kasut badminton sahaja. Kalau tak, korang tak dibenarkan berada dalam kawasan kort badminton. Hati-hati. So, inilah perbezaan tapak kasut biasa dengan tapak kasut badminton yang ada non-marking. Jadi, semua jenis sukan mesti ada kasut yang sesuai untuk diguna pakai. Share, like dan save video ni.